So kabel kita dah siap tarik. Okey. Pada DB box naik sini, tembus sana. So laluan untuk sini ni. Okey. Okey, itu. Okey, daripada situ bucu pun kita pakai casing bagi cantik lah sikit. Kita akan plaster balik tu, terus ke sana. Nanti kita akan tutup lah kat sana tu. So melalui ceiling, atas ceiling ni kita pakai conduit, fleksibel dengan conduit. Terus ke sini. Okey, tu. Okey, akan turun ke switch dulu dekat sini. So yang tu outgoing lah untuk ke water heater. Sini kita akan pakai casing, cumanya kena tebuk tie lah. Yang ni pun kena tebuk tie. Okay, melalui fleksibel T dekat sini. So untuk penggunaan kabel merah ke water heater, kuning daripada DB lah. Okay, yang ni untuk ke water heater neutral, yang ni daripada DB lah. Okay, so alhamdulillah kat sana kita dah nampak. So kita akan fitting lah nanti. Okay, terbaik. So alhamdulillah kita dah siap tutup casing ni. Okay, so untuk bucu-bucu tu kita akan plaster. Ini pun dah tutup balik, plaster balik. Ini pun sama, ini pun sama. Okay, so untuk heater kita dah fitting, dan ni pun kita dah fitting switch. Okay, so okay, untuk seterusnya kita akan fitting dekat DB box lah. Okay, terbaik. Kita tengok sikit bahagian atas ni. Okay, so perjalanan kabel kita macam tu lah. Okay, so yang ni nak plaster balik. So yang ni kita akan sambunglah nanti. Okay, terbaik. Alhamdulillah kita dah siap. Fitting. Okay, skim satu lagi sini lah. So alhamdulillah kita dah cuba di water heater. Okay, saya buka switch ni mah. Okay, so kita akan tutup lah dia punya cover tu. Dia kasih provision datang dia. Okay, so kita akan buka. Okay, buka air maksimum. Buka air mah. So biar 5 minit lah, saya nak tengok. So dah pasang. Okay, so yang ni kita akan tutup lah bila kita dah siap. Tunggu dia panas. Ni nampak panas. Air dah panas. So bila kita ambil bacaan tadi, water heater 15.24 25. So sebab tu ST letakkan kabel 4mm, disertakan dengan RCDO lah, C20 kita pakai. Okay, so job kita dah settle. Kita akan fitting dekat sini, fitting dekat DB. So satu lagi kita akan plaster, yang lain semua akan plaster lah. Yang lain semua kita dah plaster. Okay, terbaik.